Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Terkini, ini update keadaan Jairo da Silva. Dunia bola sepak tanah air dikejutkan dengan insiden membabitkan penyerang utama Johor Darul Takzim, JDT, Jairo da Silva, yang mengalami kecederaan serius ketika aksi panas di Jeddah, Arab Saudi. Kejadian itu berlaku selepas beliau menerima hentakan kuat di bahagian muka dan kepala susulan gerakan akrobatik pemain lawan, Ali Majrashi. Insiden berkenaan mencetuskan kebimbangan besar dalam kalangan penyokong JDT, peminat bola sepak Malaysia serta pemerhati sukan serantau kerana Jairo dilihat rebah di atas padang dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum dibawa keluar menggunakan pemusum untuk rawatan segera. Kini, perkembangan terkini memberikan sedikit kelegaan apabila laporan media tempatan Arab Saudi memaklumkan bahawa Jairo berada dalam keadaan stabil dan sedang dipantau rapi di sebuah hospital di Jeddah. Keadaan terkini Jairo da Silva. Menurut maklumat yang diperoleh, Jairo kini menerima rawatan lanjut di hospital dengan pemantauan rapi daripada pasukan perubatan. Walaupun kecederaan yang dialaminya agak serius, perkembangan positif mula kelihatan apabila beliau dilaporkan sedar dan mampu memberi respons kepada doktor. Malah, menerusi rakaman video yang tular di platform X, Jairo dilihat menjawab pertanyaan pegawai perubatan mengenai keadaannya. Situasi itu memberi gambaran bahawa tahap kesedarannya semakin baik dan proses pemulihan sedang berjalan seperti dirancang. Selain itu, beliau turut dimaklumkan berada di bawah jagaan pakar bedah dikenali sebagai Dr. Haitam Khan yang sedang memantau setiap perkembangan rawatan secara teliti. 30 jahitan di bibir atas. Antara kecederaan paling ketara dialami Jairo ialah luka serius pada bahagian bibir atas yang memerlukan 30 jahitan. Kesan hentakan kuat daripada sepakan lawan menyebabkan kecederaan tersebut memerlukan tindakan segera oleh pasukan perubatan. Jumlah jahitan yang diterima itu jelas menunjukkan impak pelanggaran tersebut bukan sesuatu yang kecil. Ia sekaligus membuktikan mengapa pemain berusia itu terpaksa dikejarkan ke hospital tanpa berlingah. Dalam sukan bola sepak moden, kecederaan di muka dan kepala sering dianggap berisiko tinggi kerana melibatkan bahagian sensitif tubuh manusia. Sebab itulah, pemeriksaan lanjut amat penting walaupun pemain kelihatan sedar selepas beberapa minit. Detik cemas di tengah padang. Saksi di stadium menyifatkan suasana bertukar cemas sebaik sahaja Jairo terjatuh selepas terkena sepakan tersebut. Pada awalnya, ramai menyangka beliau hanya mengalami hentakan biasa, namun keadaan berubah apabila beliau tidak bangun semula. Pegawai perubatan segera masuk ke padang, namun terdapat dakwaan bahawa bantuan awal agak lambat diberikan. Perkara itu sempat menimbulkan ketegangan di tepi padang, terutama dalam kalangan pemain dan pegawai JDT yang mahukan tindakan pantas. Walau bagaimanapun, situasi akhirnya dapat dikawal apabila rawatan kecemasan diberikan sebelum Jairo dibawa keluar untuk tindakan lanjut. Insiden sebegini sentiasa mengingatkan semua pihak bahawa keselamatan pemain perlu menjadi keutamaan tertinggi dalam mana-mana perlawanan kompetitif. Reaksi penyokong JDT. Selepas gambar dan video kejadian tersebar di media sosial, ribuan penyokong JDT terus membanjiri ruangan komen dengan doa serta ucapan semangat buat Jairo. Ramai yang meluahkan rasa terkejut melihat keadaan pemain itu ketika terbaring di padang. Tidak kurang juga yang memuji semangat juang Jairo kerana sebelum kecederaan berlaku, beliau beraksi cemerlang dan membantu pasukan. Sebahagian besar penyokong turut berharap agar pihak pengurusan kelab memberikan perkembangan rasmi dari semasa ke semasa supaya spekulasi liar dapat dielakkan. Di media sosial, tanda pagar berkaitan nama Jairo juga mula menjadi perhatian, membuktikan betapa besarnya pengaruh penyerang itu dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Sumbangan Jairo sebelum insiden. Sebelum detik malang itu berlaku, Jairo sebenarnya menjadi watak penting dalam usaha JDT mencari jaringan awal. Beliau melakukan tekanan tinggi terhadap pemain lawan untuk memenangi bola di kawasan bahaya sebelum bijak membuat hantaran kepada Marcus Gilianmi.
Gerakan itu membuka ruang kepada jaringan pertama pasukan kendalian Xisco Munoz. Aksi tersebut cukup menggambarkan nilai sebenar Jairo kepada JDT. Beliau bukan sekadar penyerang yang menumbu bola di depan, tetapi pemain yang rajin bekerja, menekan lawan dan mencipta ruang untuk rakan sepasukan. Sebab itulah, kecederaan yang menimpanya dianggap satu kehilangan besar andai terpaksa berehat panjang. Karakter seorang pejuang. Apa yang membuatkan ramai penyokong menyukai Jairo ialah sikap tidak mudah mengalah yang ditunjukkannya setiap kali berada di atas padang. Beliau dikenali sebagai pemain yang sanggup berkorban tubuh badan demi pasukan. Sama ada perebutan bola udarul, perebutan 50-50 ataupun tekanan ke atas pertahanan lawan, Jairo sentiasa memberikan 100% komitmen. Insiden di Jeddah menjadi bukti jelas tentang keberaniannya. Dalam usaha mendapatkan bola dan membantu pasukan, beliau akhirnya menjadi mangsa pertempuran keras yang tidak dijangka. Semangat seperti inilah yang membuatkan penyokong berharap beliau akan kembali lebih kuat selepas pulih nanti. Kenapa kecederaan kepala sangat sensitif? Dalam arena sukan profesional, kecederaan melibatkan kepala dan muka sering dianggap serius kerana berpotensi memberi kesan jangka pendek dan panjang. Antara risiko utama ialah gegaran otak, pendarahan dalaman, keretakan tulang muka, kecederaan gigi, gangguan penglihatan dan trauma neurologi. Atas sebab itu, apabila pemain rebah selepas terkena hentakan di kepala, prosedur biasa memerlukan pemeriksaan segera terhadap tahap kesedaran, pernafasan dan tindak balas tubuh. Tindakan membawa Jairo ke hospital dengan pantas merupakan langkah tepat kerana pemeriksaan terperinci seperti imbasan dan rawatan pakar boleh dilakukan dengan segera. Peranan pasukan perubatan JDT. Dalam gambar yang tular, kaki tangan perubatan JDT dilihat menemani Jairo di hospital. Kehadiran mereka amat penting kerana mereka lebih memahami sejarah kesihatan pemain tersebut serta mampu berhubung terus dengan pihak pengurusan kelab. Selain memberi sokongan moral, mereka juga berperanan memastikan semua keputusan rawatan dibuat secara profesional dan teratur. Bagi pemain yang berada di luar negara, kehadiran pegawai pasukan sendiri memberi ketenangan kerana urusan komunikasi, dokumentasi serta koordinasi rawatan boleh dilakukan dengan lebih lancar. Ia juga menunjukkan bahawa JDT sangat menjaga kebajikan pemain-pemain mereka. Menurut maklumat yang tular, rawatan Jairo kini dikendalikan oleh pakar bedah dikenali sebagai Dr. Haitam Khan. Walaupun butiran penuh mengenai prosedur rawatan tidak didedahkan, kehadiran pakar bedah memberi isyarat bahawa kecederaan dialami memerlukan perhatian khusus, terutama pada bahagian muka. Luka di bibir atas yang memerlukan 30 jahitan bukan kecederaan biasa. Ia memerlukan jahitan kemas bagi mengelakkan komplikasi, mengurangkan risiko jangkitan dan membantu proses penyembuhan lebih baik. Pakar juga lazimnya akan menilai sama ada terdapat kerosakan tambahan pada tisu dalaman, rahang atau struktur muka yang lain. Berapa lama tempoh pemulihan? Persoalan utama kini tentunya, berapa lama Jairo perlu berehat? Jawapannya bergantung kepada beberapa faktor seperti tahap luka, keputusan pemeriksaan kepala, bengkak muka, keadaan gigi atau rahang dan tindak balas tubuh terhadap rawatan. Jika hanya melibatkan luka luaran dan tiada komplikasi neurologi, pemain mungkin boleh pulih dalam tempoh beberapa minggu. Namun jika terdapat kesan gegaran otak atau kecederaan struktur wajah, tempoh pemulihan boleh menjadi lebih panjang. Kelab biasanya akan mengambil pendekatan berhati-hati kerana pemain tidak wajar kembali terlalu awal, terutama selepas kecederaan di kepala. Impak kepada JDT. JDT sememangnya memiliki skuad berkualiti, namun kehilangan pemain utama seperti Jairo tetap memberi kesan kepada pasukan menyerang. Ciri-ciri itu sukar diganti sepenuhnya oleh pemain lain. Jika terpaksa berehat panjang, jurulatih Xisco Munoz mungkin perlu merombak struktur serangan dan memberikan peranan lebih besar kepada pemain lain. Namun dalam situasi sekarang, keputusan bola sepak menjadi perkara kedua. Fokus utama tentunya memastikan Jairo pulih sepenuhnya terlebih dahulu. Profesionalisme pemain lawan.
Dalam insiden seperti ini, penting juga untuk menilai bahawa gerakan akrobatik dalam bola sepak kadang-kala berlaku secara spontan ketika cuba mendapatkan bola. Walaupun tindakan itu membawa padah kepada gyro, penilaian sebenar sama ada ia disengajakan atau tidak biasanya bergantung kepada pengadil serta rakaman perlawanan. Apa yang paling penting selepas kejadian ialah semangat kesukanan dan rasa hormat sesama pemain. Dalam banyak kes sebelum ini, pemain lawan sendiri akan turut risau apabila melihat kecederaan serius berlaku di atas padang.